Oh, mak lagi. Wow. Jadi kalau sebut Majlis Syura Ulama tu not one single person. Dia kena. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, isu dia mengenai sebelum ni pun isu dia mengenai 3 orang adun di Perlis tu yang digugur, dipecat keahlian susulan sokongan mereka kepada MB Bersatu. So kita tahu bagaimana Hashim Yassin sebagai Musyidul Am mempertahankan mereka bertiga ni dan percaya mereka ni patut diberi peluang kembali sebagai wakil rakyat dan apa-apa yang berlaku sebelum ni mengambil cerita kisah-kisah Nabi Rasul apa semua. So ini apa yang dibincangkan, diumumkan oleh Kadir Hashim Yassin ini. Nampak adalah dimaklumkan mesyuarat Majlis Syura Ulama menerima rayuan yang dikemukakan oleh 3 ahli PAS tersebut. Buat rayuan untuk kembali menjadi adun dan juga ahli PAS. So pada akhir penyerahan mesyuarat, Musyidul Am telah membaca faktor penerimaan kembali menjadi ahli PAS. Dan itulah menurut Hashim, PAS adalah jemaah Islam yang peruntukkan kuasa besar kepada Majlis Syura Ulama dan Musyidul Am dalam perlembagaan untuk memelihara perlembagaan supaya dasar parti itu dipenuhi dalam kegiatan pentadbiran PAS. Dan menjadi bincangan hangat di kalangan pimpinan PAS. Siapa yang lebih berkuasa? Adakah Musyidul Am Majlis Syura itu ataupun kepimpinan Presiden? Itu menjadi masalah. So menjadi pertemuan sehingga Sanusi balon betul-betul dengar. Kehendak jemaah walaupun banyak kelas, walaupun jadi YB, walaupun jadi Musyidul Am, Oh, mak lagi. walaupun jadi anak Musyidul Am. Wow. Simple saja kata saya. Hidup belakang orang, hidup belakang orang. So, Majlis Syura perlu bawa watak adil, pendamai dan pemaaf dalam menyatukan ahli PAS yang berpecah, khususnya di Perlis supaya tidak berterusan. Ulama tidak boleh menambah api permusuhan yang marah menyala. So, kenyataan menyerupai ini muncul selepas lebih sebulan PAS bertindak memutuskan keahlian 3 adun terbaik serta berikutan kemelut politik yang menyaksikan Menteri Besar daripada Bersatu diangkat dan Menteri Besar PAS Syukri Ramli meletakkan jawatan. Okey, so sebelum ni kita lihat bagaimana Taqiyuddin Hasan. Kalau Majlis Syura Ulama tu buat apa-apa keputusan pun mesti bawa masuk dalam mesyuarat tu. Tapi setakat ni saya tak dengar lagi lah kena mengundi apa semua, tak ada lah. Kalau perlu demokrasi kan. Jadi kalau sebut Majlis Syura Ulama tu not one single person. Dia kena Majlis Syura Ulama 17 orang lah. Datuk Mat, kita dalam PAS pusat pun Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden Ustaz Idris dan Ketua Dewan Ulama. Kemudian Dewan Ulama pula 4 orang pula. Itu orangnya yang dipanggil Majlis Syura Ulama. It's different. Majlis Syura dengan Musyidul Am, Timbalan Musyidul Am satu is different entity. When you call Majlis Syura Ulama consists of 17 members. Kita lihat bagaimana orang seperti Hashim Yassin, Musyidul Am yang sepatutnya dihormati sebagai ulama terbesar dalam kepimpinan PAS diperlekehkan, dihantam, dibantai oleh Taqiyuddin, tadi dihantam, bantai oleh Sanusi. Bagaimana kita yang berada di luar ni melihat semua ini bagaimana penghormatan mereka terhadap kepimpinan utama mereka diperlekehkan. Itulah, dan disambut dengan takbir. So,